Kandang babi nak dibina di Selangor? Baru-baru ni kita tengok ada satu video yang melibatkan bantahan orang ramai mengenai kandang babi. Penduduk tempatan ni marah apabila kerajaan ingin membuat kandang babi di Bukit Tagar. Untuk pengetahuan korang, Bukit Tagar adalah satu kawasan yang agak tinggi yang berada di hulu Selangor. Keadaan geografi Bukit Tagar menunjukkan yang dia ada hubungan dengan Sungai Selangor. Sungai tu menjadi sumber kepada hampir 50% penduduk di kawasan Lembah Kelang. Jadi bila dikatakan akan ada satu kandang babi dekat atas tu, rakyat tempatan mula berasa tidak selesa disebabkan air daripada atas tu mungkin masuk ke dalam sungai tu. Kandang itu dikatakan dipindahkan daripada Tanjung Sepat. Jadi menjelang tahun 2030 dia nak pindahkan semua kandang babi tu kepada satu tempat. Dan penguasa di kawasan situ mengatakan Bukit Tagar ni memang tempat pelupusan sampah. Jadi dia tak bagi terlalu banyak kesan kepada tempat tu. Masalahnya benda ni sendiri dibantah oleh Sultan Selangor. Statement yang dikeluarkan oleh Sultan Selangor supaya duduk di sebelah kandang babi, supaya rasa apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi apa pendapat korang?